I ada terfikir nak buat senaman lah. Oi, bagus tu. Bila nak mula? Itulah, saya fikir saja dulu. Nak buat tu tak tahu bila lagi. Welcome back to Kepo Kitchen by NP Asia. Di mana masaknya sikit, tapi kepo banyak. Ha, Hari ni kita nak buat air apa lemon. bahan yang boleh dapat kat rumah kan Kak. Ya. Kalau kita belilah. Kalau tak beli, Tak beli tak adalah Kak, apa ni? Jo, dan bahan-bahannya ialah yang pertama, kita nak masukkan ais dulu. ais batu. Seterusnya, yang ni yang paling penting. Ya. Air kelapa dari NP Asia. Dan seterusnya, isi kelapa. Lepas tu, kita perlu masukkan lemon. 1 sudu besar gula. Dah dicairkan. Dah dicairkan. Masukkan garam. Hanya secubit sahaja. Dan last sekali, kita perlu masukkan Selasih. And then, kita kacau. Kacau Alamak. Memang tu Kak. Oh, cantik. Tahu tak air kelapa NP Asia boleh guna untuk minum terus, dessert, minuman detox dan dalam masakan? Oh, patutlah cepat sold out.